Guys, assalamualaikum. Selamat pagi pukul 10. Pukul 10 air besar guys. Ni budak-budak ni nak mancing. So aku berada dengan Nafis, Kerol, Abang Kamal. Ramai juga ini turun. Hari ni ramai juga. Si siapa? Dak Jai ada. So hari ni ada 6 kayak. 6 kayak turun. So macam biasa guys, hari ni aku buat kayak model bag guys. Kedai kayak Pesi Melaka. Korang nak pakai kayak Adi alat navigasi. Dia datang kedai kayak Pesi Melaka dekat Jalan Tok Kudu, bersebelah dengan Petronas. Okey dah, itu saja guys. Tapi aku tak tahu macam mana boleh mancing ke tak, sebab tengok awan dah naik dah tu. Mungkin aku main tiang je dulu kot. Lepak tiang. Tapi betul lah, baru laju guys. Kita tengok. Sini pun dah laju guys. Macam mana? Memang laju betul. Laju. Awan dah naik. Kalau korang tengok atas awan dah naik, semua dah naik, belah barat dah naik. So tak tahu macam mana, adakah boleh dia kalau sekejap boleh berlindung kat sini sekejap. Tengok macam mana lah. Okay guys lah. Jumpa kat tiang je, aku nak mancing kat tiang je lah. Strike. Ada. Aduh guys, ikan apa tak tahu ni. Nak ni. Sekut. Alhamdulillah guys. Hey. Oh ingat tak ada. Alhamdulillah. First drop, first strike. Alhamdulillah. Ha? Alhamdulillah guys, syukur. Belum. Baru nak start pakai udang kan. Ini kalau aku pakai udang lah. Teruk lah pasal ringan. Rupa dia dah ambil dah dulu. Sekut. Tak, ni kosong. Oh, cantik lah. Tak. Oh, yo. Dua mata kena. Ada lepas. Oh, yo. Oh, lepas satu. Dia dekat bukit ni. Dia bukit naik sampai ke 6, 5 bukit. Oh, yo. Kena duduk mata. Kena duduk mata. Oh, yo. Alhamdulillah, syukur. Strike mana ada ikan ni. Memang udang ni kalau ada sekut. Udang lah tengok. Mesti kalau ada udang mesti ada banyak. Mesti ada banyak. Okay. First strike of the day guys. First strike of the day. Strike of the day guys. Tak besar tapi boleh. Alah hai. Kau pula sangkut. Baru turun first drop saja nak test market. Ha? Dia punya apa? Alah sangkut. Allah sangkut lepas. Oh dia punya tu pendek Aku boleh pakai lah aku punya tu. Tukar boleh tak dia punya tu? Tapi siap dengan handle RM58 murah tau. Kan? Allah tak kena. Ada. Slow arus ni. Nak kena belajar main arus ni. Kelama. Udang pakai udang je. Cakap beli je. Tapi kena ni, kena flasher, bukan kena udang. Saya tengok.
sekut. Serkut. Oh. Besar kan? Alah, ikan geleng kepala. Aduh. Kalau ada dia conquer ni tempat ni. Ya, aku nak lepaskan kau. Kau jangan duk ngelumpur, ha? Baik, tali okey. Strike. Padu ni. Ya Allah. Ya Allah, apalah. Ya antullah. Alhamdulillah, tempat pipi. Tempat pipi, guys. Alhamdulillah, guys. Tempat pipi. Apa tebu dah masuk lah. Tadi aku kasih abang ni makan. Okay guys, ni aku balik lah guys. Balik lah dah. Ni bukan kuat guys. Tak boleh mancing. Aku tengok dia bercam. Nesting pun dah kelongkuk dah. Ingat aku balik lah. Buat sangat arah angin. Ingat lah. Siap apa-apa balik lah guys. Aku tengok api pun dah balik. Balik lah. Angin kuat guys, tak boleh. Pengsan oh, pengsan. So aku update korang hasil aku dekat darat guys lah. Masih lebih dekat lagi, ni main dekat. Kalau main jauh pengsan oh. Okay guys lah. Okay guys, aku dah sampai guys. Pukul 2.30.
Tak boleh mancing lagi dah. Dah macam monyet duduk dekat tengah laut tu sana. Terlompat-lompat. Aku tunggu orang siapa nak balik je. Tengok Hafiz balik dulu. Aku tengok Hafiz balik, aku balik lah. Aku balik memang tak boleh balik guys. Kau tengok am. Putih sampai nampak am. Ombak nampak dekat depan ni pun. Oh ya. So itu je lah guys. Mancing pun mancing sekejap. Tadi pun turun-turun. Pagi tadi tak turun hujan. Kat 9 kat 9.30 aku 10 dia buka. Pukul 2.30. Okey lah. Itulah si aku, ini sajalah. Kalau tak ada ni rasa boleh mancing lagi rasa. Ada juga sekut-sekut lepas pipi sikit kan. Kita collect pun jadi juga. Okay guys. Itu saja guys. Aduh, penat guys. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Salam sayang Pulau Gelama guys. Aku pergi Pulau Gelama, lepak Pulau Gelama. Okay, bye.